Dah lupa kan? Yes. Welcome back to Cekidot Channel. Guys, nampak tak kita punya apa tu studio baru. Yes. Upgrade lagi. Daripada hitam menjadi putih. Yes, nampak tak kita semakin maju. Itu sebabnya kita orang kata jangan sikit iklan. Kita orang nak daripada situ kita orang dapat dana untuk upgrade sikit-sikit untuk buat video Sebut untuk tu korang. betul. Dah macam dana aku dengar. Dana kotor ke? Dana. Yes. Tengok macam Dapat dana. Macam dana lah bantuan. Dia orang lah bantu kita. Okay. Oh, ya. Tengok HR sekarang dah berpeluh. Kita bukan ada tu je, kita ada juga makeup artist. Tolong touch up. Artis. Tolong. Makeup artist. Nampak guys? Betul-betul tangan. Kita bukan Rose in the ada house. tu je. Korang tak skip iklan tu, kita orang dapat bayar mak ayam. Mak ayam suara sikit Rozi. Hai, assalamualaikum semua. Sekepit sangat tu. Tepaklah tiket saya. Memang suara je Okay. And apa yang penting korang jangan tegur kenapa muka masing-masing naik. Kecuali Amri lah. Sebab raya. Apa muka masing-masing naik? Yes, muka Zarul. Jangan tegur jangan tegur. Okay, sebab raya standard lah tu. Naik alah. Badan dia Nanti menaik. tu kita buat. Trust you. Hari ni kita orang nak buat review jujur. Kalau sebelum ni kau nampak kita buatkan kereta tapi kita berkelainan. Yes. Sebab kita orang ada Rumah. studio. Rumah ke? Studio. Ya. Tu kan So, macam kritik. Tak tengah buat joleng. Supaya aku nampak muka kecil balik. review jujur apa? Kita nak buat review cucuk bubble Ya. milk. Bubble tea. Sebab selalu asyik buat review jujur dengan kita. Review jujur dengan kita. So kita buatlah studio kan. Yeah. Macam proper sikit. Kita ada studio. Since sekarang ni memang tengah viral gila orang sibuk beli bubble tea, bubble Yes. tea, bubble ni. Banyak gila sekarang tiba-tiba macam orang kata apa? Lipas kudung. Bukan Dah macam apa? Bagai awal dah macam tebing. cendawan tumbuh. Bersepah-sepah. Cendawan tumbuh selepas hujan. Bukan bukan saja ada mak hayam. Kita Cikgu bahasa sedih. Melayu. Okay guys. So sekarang dekat depan Zarul ada Acing Futang. Wah, betul ke mana tu? Zin Cing, asal cing. Sing Futang. Yeah. Kak Amri punya apa ada? The LA. Salah. Orang putih sangat. Salah. Dia eleh. Tapi ada orang cakap sebutan dia ialah Zing Fatang. Salah ni kenapa meleleh ni? Ya Allah. Hai. Kau dia rakus lah. Ica punya. Ini guna. Ica ada apa Ica? Macam mur-mur je tu. Okay, terus kan? Okey, pada Aisyah biasalah siapa tak kenal T-Live, the legend, the legit. Kenapa buat tak? Legend and legend gitu. Ya, sebab ada orang kata yang lama ni yang lagi sedap daripada yang baru-baru katanya. Tapi Ya. kita tak tahu. Kita tak tahu. Amri je lah pernah rasa sebab semua pun tahu ni favourite Amri. So Zarul dengan Amri memang, Zarul dengan Echa memang tak pernah rasa benda ni. But Kau confuse lagi, aku lagi ke perempuan? Yes. But to be honest, Amri tak suka pearl. So kalau beli ni pun Amri akan tukar pada puding. Sebab kita Kita kenal start juga. dengan Zing Fatang. Zing Fatang. Okay. Zing Fatang ke? Yes, Zing Fufu. Fatang Amin. Ni fufu je macam fufu je. Ha? Kalau Ni kau original. simpan tak Amir, aku Fazuna Las. So, kalau kau ni Lofali. Atau ni lupa gila. Cerita kat sini. Oh. Okay. Sejujurnya Zarul tak suka tea and Zarul tak suka Time for coffee. tea. So bila dah minum ni kita tengoklah sedap ke tak. Harga dia berapa ni? RM11.90 guys. Ya, RM19.90 saiz 19? 11. 11. RM11.90 saiz sebesar itu saja. Korang rasa? Yes. Aku macam dapat makan ayam McD. Siap fries, siap air. Kan? Cuba try. Siap sos. Jangan shake dulu. Kau kena minum dari bawah. Sebab tadi orang tu kata kena minum dari bawah sampai ke atas. Kan? Ya, jangan kau dulu. Jangan kau dulu minum je. Macam mana? Minum terus. Saya aku. Toleh aku dulu. Jangan shake dulu. Gini. Dia kena macam mana? Terus minum lah. Tarik serong ke atas. Kau perlu menggigil gitu. Oh, susah nak tarik kot bubble masuk. Sedap. Kau kena minum tarik ke atas. Okay. Tapi kau tadi aku buat apa tarik bawah? Kau ni. Dia dapat ke? Aku pun tak nampak pun dia bergerak. Tak tahu dia. Dia tak faham kot. Ni tarik ke atas. Bodoh. Kau aku cuba sekali. Kenapa macam tu? Apa fungsi dia? Mana tahu orang tu cakap minum macam itu, minum je lah. Sebab kalau kau minum bawah, kau dapat bubble je. Kau dapat manis je lah. Oi! Bodoh lah dia ni. Macam tu? Yes. Ya. Okay, ingat rasa dia, ingat Wow, dah habis dah guys.
Okey. Simpan dulu. Tapi rasa dia okey lah kan? Kalau Zarul minum atas saja, dia ibarat kita makan, kita minum di Mama ENY, minum air teh biasa, okey? Tarik dah cair tu. Air tu. Tarik yang kita dah lupa macam, aku tadi ada buku kat tepi dalam kereta, jap aku ambil. Yang ni, yang dah cair. Rasa dia sama macam tu. So bila kita dah makan, minum daripada bawah, macam tu baru kita rasa sedap dia tu. Sebab dia punya sedap tu sebenarnya ada di bawah ni. Yes. Sebab dia ada gula melaka. Dekat pearl and gula pearl. Sebab dia punya bubble tu dia dimasak tau. Ada dimasak dengan gula Melaka kan. Tak tahu. Tak tahu, tapi dia kata itu ni rabbit sugar daripada Taiwan. So itu dimasak sekali dalam kuali tu. Masak sekali dalam tu. So benda tu jadi manis. Pearl tu jadi manis. Kau tak pernah tengok kan cerita Shaolin Soccer? Pernah? Tengok tak Shaolin Soccer? Tengok. Shaolin Kung Fu Hei Lang Choye. Nanti aku edit tau. Ada tak? Ada tak? Aku rasa ada. 少林功夫好嘢，真好嘢。 Kau tengok balik tau. Okay, betul? Oh tak film. Tak. Gila. Suka kena. Oh ya. Taste sekali. Masalah bujam dia bodoh. Untuk yang ni Zarul rasa dengan harga RM11.90 5 per 10. daripada 10 Zarul bagi 5 lah sebab dia macam 10. next apa lagi? Next kita akan rasa the LA dulu. Okey, kalau tengok pada dia punya packaging Sangat nampak nice. yes, Ya. nampak lebih mahal. That's why harga dia pun mahal. RM12.90. Yes. Lepas tu kalau orang kata rusa tu lambang kepada kekayaan. Kan, yang ini aku rasa botol cup macam dekat pasar kan dengan dia ni. Baik tau nanti kalau ada owner Zin hutang. This is a honest review. Yes. Habis Kalau kalau as ni a macam consumer we can say, Kalau- nampak siap plastik, siap ada chalk lagi dia Yes, ni. the LA. So banyak cost kat sini ya. Sebab tu harga dia RM12.90. ini ibarat bawah apartment, atas tinggan. Kan? Tapi T-Life pun atas Dah lah. bayar dah tilai dulu. Aduh. So guys, kita rasa dulu ni. Ini pun sama juga. Okey, jap. Berapa harga dia? Berapa harga? RM11.90. Ni? RM11.90. Oh, itu lebih mahal. So kita tahu yang itu mungkin lebih sedap. Yang ini pun sama cara minum dia kan. Korang kena daripada bawah tarik ke atas. John. Saya tahu je rasa. Rasa susu lah. Susu dia tu macam Aku suka ni. sama. Aku suka sebab tak manis. Rasa susu je. Yalah. Susu dia Macam kau minum susu ibu. Macam susu ni gila. Macam putih dak sedih tu yang tak manis punya susu Ah. tau. Tawar tu. Yalah, sebab tu aku kena kunyah. Dia punya bubble dia. Tak, kenapa nak pasal aku makan bubble? Kalau aku tak nak bubble, kau tak payahlah beli. Air tawar ni. Kau tak payah beli. Itu memang point dia. Sebab tu lah ada benda-benda ni. Nama pun bubble tea kau rasa. Tak, tapi Zinfo Tang dengan The LA dekat Zinfo Tang lagi sedap. Kau rasa? Aku ni. Sebab yang tu dia teh, milk tea. This one is susu. Original susu. Dia susu sahaja. So Mungkin dia rasa pakai berbeza susu rusa lah. ni. Mungkin lah. Kan, kalau tak kenapa rusa kan? Kan? Macam susu lembu, gambar lembu. So dia guna susu lembu. Yes. Ini susu rusa guys. Aku tak boleh break. Ceng. Okay, Aku prefer Zinfo Tang actually sebab Aku macam prefer susu. ni. Aku prefer ni sebab aku susu. Tak, aku busy. Okay, just saya nak cakap yang saya lagi suka ni daripada yang tu. Okey, sabar. Kau letak harga mahal. Kalau setakat packaging lawa, dalam tak sedap apa-apa. Okey, so yang kat depan yang ni adalah yang legit dan yang legend. T-Life. T-Life ke T-Life? T-Life. T-Life. Tapi ada orang sebut tea leaf Mana tau. mahal So dia L-I-V-E. Tea leaf. Live. Tapi kalau live dekat TV, LIVE juga live. Kan? Sebenarnya? Baik kau sebut dua-dua. So orang tak nampak kau bodoh. Tea leaf slash tea life. Live. Okay. Nampak bijak ni. Okay. Okay. So kat depan yang ni T-Life kita order Tidak tahu lah. Cepatlah tu. tea atau T-Life. Yes, macam tu. Okay, teruskan. Bukan lah YouTube kejap. Tengok Okay. how to pronounce. So ini tea kita order. Nak sebut lagi? Penat. Nak sebut banyak kali kalau macam tea. Tak payahlah kita order. Ni. Signature brown sugar PM ni apa? Pukul malam. PM per milk tea. Yang ni kalau ni Bukan ini kita minum memang kena shake ke? ni kena shake sebab dia punya ni bukan dia bakar. Yes.
Dia punya Shake. Okay, shake. Okay, shake. Okay, macam mana nak shake? Kau punya shake macam mana? Shake air kau macam mana? Kau? share ayah aku Kalau dia satu aku dua. Oh, tak best. Aku shake air aku. Udahlah. Tak apa-apa. Sabarlah saya. Sekali. Kata puas sikit sayang. Aku dah panggil Kak V kat sini buat apa? Iklan dosa Okay. Oh, nampak tak? Salah cocok. Salah cocok guys. Dia aim kat tengah. Tak bedung. Tangan tak bedung. Aim kat O. Aku nampak. Aku pun nampak. Dia macam dalam benda lain. Cakap gila. Tak lah, mungkin kita kan manusia selalu buat kesilapan. Tak. Yelah, mungkin kita husnuzon. Dia tak nak nampak breakthrough ni rosak. Yes. So, ni tak cantik. That's why I love you more. Go. Kita bising-bising tak dengar. Kumai buyak kecok. Laki sedap. Dah macam makan popcorn Of TGV course tu lah. tak? Dia punya caramel dia sedap Tea je. leaf kot. Weh, tea life atau tea life. Tapi aku tetap ke tea life. Betul, rasa dia punya caramel, dia punya brown sugar tu dah Caramel macam siapa dia kau kan? dia punya brown sugar tu rasa dah macam caramel tau, macam makan popcorn TGV. Faham tak rasa dia? Kan? Lagi sedap weh. So, aku tak faham kenapa Tea Life boleh hasilkan air yang sebanyak gini dengan tinggi yang macam ni, yang biasa ni, dengan harga RM6.90 saja. Oh, 79 Sebab salah. besar, kalau yang regular 69. Tapi dia punya pearl macam pada saya dia macam Agak keras sikit lah. Tapi yang kita mana kisah sangat pearl dia pun, sebab macam aku pun kalau aku ambil aku minum air je. Aku kisah weh. Pearl Okey, kalau untuk pearl aku suka the LA. Dan tapi kalau keseluruhan aku kasih yang ni lah 9.5/10. Yang lagi 0.5 yang lagi 0.5 tu aku tak bagi sebab dia punya pearl agak keras. Mungkin dekat branching ni kot dia terlupa. Yes, dia besar lama kot. Memang Terus keras. nuzul lah. Memang keras sebab saya penggemar Okey. tea life Atau tea leaf. Pearl tu memang sangat keras. That's why kalau with tea leaf saya akan minta puding. Saya tak suka pearl. Kalau saya guys, the LA okay lah, not bad. tak, tapi semua ni Tapi Zinfutang lagi sedap. semua daripada Taiwan ke? Sebab aku nampak Sangat kat sini mahal. Zinfutang daripada Taiwan. Ya. The LA ni bukan daripada Taiwan kan? This one Taiwan juga dia nampak tu. China ni tulisan ke Japan? Korea? Oh. China lah. Yang ini tak ada pun tulisan Cina ke Taiwan? Taiwan juga. Oh, pedang. Yang ini Macam yang ni saya rasa berbaloi lah dengan harga dia yang kata RM11.90. Yang ni okey lah. not at all. Ini sangat kecil. Yang kau Weh, imagine this one duit sempurna besar macam ni. Woi. 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 Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masih masuk mulut balik. Guys, ternyata benar. Dragon Ball ada 7 biji guys. Dia keluar dalam perut Echa guys. Weh, Weh, bergaya dong Echa macam kau. simpan Dragon Ball sama dia guys. Patutnya Dragon Ball dah tak ada sambungan. Sedap sangat ke? Habis siapa nak kutip tu? Betul lah benda ni bukan setakat sedap tapi membahaya. Ya. Dia keras pearl. Tak, aku tengah sedut tadi, lepas tu dia tersekat dekat dalam ni. Tersekat kat skala straw. berapa? Skala 2. Dia tersekat dekat dalam straw. Lepas tu aku sedut, aku tarik lah kuat-kuat, dia tersesak. Ketekak. Aduh sakitnya. Sakit tu. Dia macam Aku dapat rasakan kesakitan kau. tu yang korang pernah tengok tak yang dekat Facebook yang budak kecil yang dalam perut dia banyak pearl tu? Ada betul ke? Betul lah. Ke dia makan yang biji yang boleh membesar tu? Aku tak tahu lah, tapi to be honest benda ni korang kena sedut perlahan-lahan kot sebab straw dia muat untuk satu pearl. Weh, maknanya bahaya juga benda ni weh. Alah, Kan? bapak tersekat. Sebab tu kan, hari tu ada orang share. Tak silap aku kat page mana dah. Satu hari tu, dia makan ni, pearl ni macam
Satu hari banyak kali lah. Lepas tu benda ni dia scan dalam perut dia penuh ni. Itulah dia. Apa tu dia? Yang budak kecil tu lah, yang perut dia banyak yang perut dia banyak. Dan dalam masa satu hari dia makan banyak. Itu aku takut. Tapi ni tak lah. Tapi kita banyak juga 3 botol sih. 3 cups. So korang-korang yang anak-anak korang anak kecil kalau boleh elakkan lah untuk minum benda ni sebab anak yang besar ni pun boleh tersekat. Lagilah kalau anak kecil korang. Yang ni pun boleh tersekat banyak macam tu. Ada lagi? Tak, aku macam tak tahu lah kalau macam sipi-sipi tu masuk ke dalam. Tak, tu. tu Itu hukum kau. Itu lemak tu. Kau kan pondan. Kau buat lucu pula. Tak habis ni. Betul lah. Overall Amir rasa pada Amir kan. Pada aku suka T-Life ha. Sebab dia murah lepas sedap. Nombor 1 is T-Life, nombor 2 is Zimputang, Zimputang, nombor 3 Tak. L itu. Nombor 2 the LA and nombor 3 is Zimputang. Maybe this one milk tea kot. terlampau tawar. Kau tahu tak? Tak, dia Macam tawar ibarat- sebab kau tak makan dengan pearl. Ibarat kau minum susu Kau ibu makan dengan pearl sedap kan? Aku rasa macam aku minum susu Carnation. Ha? Kim Kardashian minum susu? Apa tu? Carnation. Apa tu? Kardashian apa? Susu Carnation tu lah. Tahu tak tahu. Aku tahu tu susu Nestle. Oh yang selalu buat puding tu. Bukan ini ke? Creamer. Nama brand tu Carnation. Macam FNN. Ah. Nama dia Carnation. Ah. Kenapa Carnation bukan FNN? Sebab Carnation dia lagi pekat daripada FNN. Lepas tu ni. Tak, sekarang ni kita tengah ni cerita pasal fan ni. So macam kita orang mencuba untuk dapatkan Family Mart punya, tapi tak dapat ni sebab semua Sangat habis. habis. Dengan Sebab harga benda murah, RM4 guys. lebih je benda murah. Benda murah. Tapi macam mana rasa? RM6.90. Hah? RM4.9 dah. RM4 lebih. RM6.90. Ya. Oh baby dah Dah naik habis. promotion. Dah tak ada Promotion dah promotion. habis. Okey, kau pernah rasa apa boleh tolong describe? Lebih kurang. Size dia? Lebih kurang. Kecil tak? Cuma Family Mart dia susu dia cair sikit daripada ni. Ini susu dia pekat. Semua lagi sedap. Inilah. Ha. Tapi rasa lebih kurang lah. So kalau korang yang macam nak cari daily lah, macam susah je nak Sangat mahal kan? Mahal tu. Yes, kau beli kat Family Mart, tambah sikit lagi boleh dapat 2 bubble tea. RM12.90 tambah lagi RM3 dapat Starbucks. Apa kaitan Starbucks dengan tea? Yelah maksudnya dia punya harga yang mahal je tu. Tapi Starbucks dia ada buat bubble tea juga No, tu bukan bubble tea. Black caramel tu? Dia bukan bubble tea. Boleh lah. Tak boleh. Tu Boleh lah. bukan bubble tea. Nak lah. Tak boleh. Ada orang kata kita bodoh. Kau je. Kau lah sebab kau yang nak. Go. Ada banyak. Ada Julai. Daboba. Daboba kot. Lepas tu Koi. Orang kata paling sedap setakat ni Koi. Lepas tu Kublak pun ada. Kublak pun legend. Yes. Tiger Sugar. Ke Sugar Each Tiger? Cup pun Sugar ada. Tiger kan? Chat time. Bak kata kau kentut. Kau memang kau kentut kan? Bukan, bongok. Kau kentut kan? Tak. Sumpah janji. Sumpah janji, kursi. Aku cuba lagi diam. Jangan lah. Alah, tapi Betul. kalau korang ikut tengok kan pun benda ni sekejap je dik. Sebab kau makan sekarang beratur macam nak mati beratur ramai-ramai macam nak pergi tengok show Let's Kill This Salah. Ya, Macam ya, tengok ya. show Cekidot. Alah, benda ni semua semasa je. Ini bubble milk tea ni. Ini Kublak ni. Kublak dah lama keluarkan. Korang tak nak pula beratur panjang macam tu. Tak nak Mentang- pula. Benda ni keluar beberapa hari. Korang mentang-mentang viral korang pergi serbu. mentang-mentang orang post kat dinding macam ni. Tak. Mentang-mentang dia daripada Taiwan. Gitu Tak. dia. Benda-benda Malaysia tak nak support. Lepas tu beratur. Nama Taiwan nak support. Beratur bagaikan macam tak ada hari esok. Beratur Main panjang. beratur. Wah, kopi sedawa tu bau macam siap campur dengan makanan Dengan apa? Tak, bau dengan spaghetti tadi. Malaysian, I don't know why kenapa nak kena beli time viral. Tunggu sikit macam Echa sanggup tunggu macam kau beli. Yelah sebab time viral tu diorang macam nak share dekat laman sosial Instagram. macam aku pun dah try. Orang ambil lagi macam tu. Nanti dah sendu. Yang dah sendu macam alah kau benda dah Macam basi kot. macam Kita kau lah kan naikkan outdated. balik. Kita Kau kan naikkan balik. outdated. Okay, so keseluruhannya kita nak cerita di sini yang kita tak ada Sangat. hati sangat. Tak berpuas hati sangat. Okay, je Kecuali Kau pilih tak lah. rasa ke kalau pergi Kublak minta vanilla Oreo dengan bubble? Lagi sedap. Kan lagi sedap kan? Kau main tekan. Kau klasik. Kentut ke bunyi kursi? Okay. Okay, kentut. Okay. So, bagi kita orang dengan harga yang macam tu baik kau makan sampai kenyang Goreng McD. Yes, ataupun kau sedekahkan kepada yang lebih memerlukan macam rakyat Iran ke apa ke. Betul. Wow. Sampai ke situ. Kenapa dalam langkah. Sudah yang sekarang sudah tengah macam
Oh, nampak? Kita bukan saja ada Cikgu Mak Melayu dan Hayam, juga Mak Cikgu Ayam. saya. Kita ada cikgu sejarah. Yes. Sejarah tu. Itu saja. Korang ada apa lagi nak tambah? Kau cakap apa? Kau dah dulu. Kenapa Kau kan last. Ya. Kan bukan Mr. Bean. Bodoh lah dia ni. Bukan Aku sekadar rasa- Azmin. Dia kejap-kejap. Azmin, kejap-kejap. Kak, ya. Tu. Kak Ya. Macam mana Kak Ayah Cara tu memang gaya betul dia lah. cakap. Aku macam ibaratkan aku tengok Kak Ayah hari tu kan, aku tukar rambut kau. Sama. Guys, nanti dia potong. untuk episod Okay. seterusnya kita akan panggil Kak Ia yang menggantikan Echa. Okay. So ibarat ada dua Amri di situ. Okay? Suruh Amri pakai wig. Setuju tak setuju? Okay. Aku rasa kan macam tak sedap perut. Aku rasa babu dah mula membesar dalam perut. Wow. Kau bayangkan kalau kau berak kau close ketus Oh, satu macam tu. Macam Aku rabbit. mesti impress dengan Macam dia kayak aku. Arnab. Wow. Nanti kau mesti macam, aku dah betul kerja seekor Arnab ke ni? Jangan lupa selfie. Viral. Masuk dalam story guys hari ni. Salah. Saya dah, anda bila lagi? Macam tak rabbit guys. Dengan harga dia yang RM12.90 dengan RM11.90 ni memang tak lah. Tapi bagi Amri kalau tak ada bubble tea ni yang siang malam tu dia boleh beli sebab dia memang macam tu sebenarnya. Dia dulu kat JB tu tilam mentang dekat rumah dia. Oh, tilam manjang. Tak, cerita aku yang cakap sekarang apa? Kau pernah cakap tadi, kau cakap lah sekali. Kata aku lah. Lepas tu macam mana sekarang kau cakap? Okay, sorry. Okay, kau cakap. So, yang ini memang saya tak bergemar sangat sebab dia pearl. Saya suka yang puding. Korang boleh try. Brown sugar. Brown signature brown sugar with pudding. Okay? This one totally not. Okay. Macam. Eh, Habis tisu. okay, bagus. Bodoh lah. Oh, ibarat Isha mencium di pipi. Kenapa perlu beli yang mahal kalau boleh beli yang murah? Kenapa perlu membazir kalau boleh berjimat? Kenapa perlu minum susu ni kalau boleh minum susu ibu? Zing Futah Amin. Tilajulah dengan The Ale Lofa. Yes. So, yeah, next. So, guys korang next apa time. lagi? Kalau kata nak tengok video yang lebih lagi, jangan lupa subscribe, open notification, tengok ni. Jangan just- skip like. Yes. Lepas tu- Kalau tak, kita orang tak nak buat video lagi. No. Yang penting, promise jangan skip iklan Yang penting, hashtag Crazy or cannot. Cikidot kot. Kan? Cikidot cannot. Okay guys, jumpa lagi. Bye. Bye. Jolai. Bye. Subscribe like dekat saya. Wow, so tiba lain. Apa dah cakap? Ini pondan. Dah Kan? tu. Baik. Ingat tak suka pondan?